Al-Ihsan, Kota Taman Pendama, pengurusi, ahli jawatan kuasa, haji-hajah, akak-akak, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dah berada pada 22 Ramadan. Sekejap je 22. Tinggal lagi 4 kali malam ganjil kan, malam ganjil. Malam ni 23, 25, 27, 29. Lepas tu raya. Lepas tu raya. Sekejap je. Lepas tu haji pula. Masya Allah. Tahniah kepada ada yang mungkin dapat pergi haji. Doakan saya pun dapat pergi haji tahun ni sebagai mutawif. Sebab baru-baru ni ada travel kata boleh bawa haji kalau ada lesen. Baru-baru dapat lesen. Doakan saya pun dapat memimpin buat pertama kali jemaah haji, insya-Allah. Tapi itulah sekejap je masa berlalu kan, masya-Allah. Maka alhamdulillah Ramadan banyak mendidik kita. Mendidik kita rajin puasa. Memang kena puasa pun kan, wajib. Mendidik kita untuk qiyamul lail, mendidik kita Al-Quran, mendidik kita sedekah, mendidik kita untuk tolong orang lain, mendidik kita sabar, mendidik kita banyak doa. Mudah-mudahan yang paling penting kita dah kursus 30 hari dalam Ramadan. Yang paling penting habis Ramadan kita dapat teruskan, insya-Allah. Kalaulah tak semua, maka ada amalan-amalan yang kita boleh teruskan, insya-Allah. Hari ini kita nak sambung pengajian kita daripada surah yang disebut sebagai seindah-indah cerita, Ahsanul Qasas. Itulah surah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan kita telah tiba pada ayat yang ke-63. Pada ayat yang ke-63 daripada muka surat 242. Muka surat 242 ayat yang ke-63 menceritakan kisah apabila abang-abang Nabi Yusuf sampai ke rumah. Maka mereka dah jumpa Nabi Yusuf, tapi tak kenal itu adalah Nabi Yusuf. Maka mereka beli makanan daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Yusuf bukan sekadar jual dengan harga yang sama. Sebaliknya Nabi Yusuf pulangkan balik bayaran. Tak ambil duit, pulangkan balik bayaran. Dan mereka hanya sedar bayaran tu dia pulang balik bila mereka dah sampai dekat Kanaan, dekat Iraq. Jauh daripada Mesir ke Iraq. Jom kita mulakan dahulu baca ayat 63 ni. Kerana setiap satu huruf digandakan pahala 10 kali ganda. Kalaulah di bulan Ramadan, sebahagian hadis walaupun lemah, amalan sunat dapat pahala amalan fardu. Maka banyak gandaan pada bulan Ramadan. Ayat 63 muka surat 242, surah yang ke-12, surah Yusuf. Cerita apabila abang-abang dia dah sampai balik ke rumah, abang Nabi Yusuf. Maka firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma raja'u ila abihim qalu قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا daripada فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا
Maka Al-Quran menceritakan kepada kita pada ayat 63 suasana dekat rumah Nabi Yaqub. Suasana dekat rumah Nabi Yaqub. Apabila abang-abang dia balik, dan bayangkan waktu ni kemarau. Dan tak ada bekalan. Kalaulah ada bekalan pun pada harga yang mahal, tapi mereka boleh dapat bekalan pada harga yang sama, cuma mereka tak dapat sempurna. Bahagian Binyamin, Nabi Yusuf tak bagi. Dia kata kalau nak bahagian Binyamin, kena bawa Binyamin datang. Padahal Nabi Yusuf nak jumpa dengan adik dia. Maka mereka dapat bantuan, tetapi tidak sepenuhnya. Maka sekarang ni mereka dalam fasa nak pujuk ayah mereka untuk pulangkan, untuk hantar Binyamin bersama dengan mereka. Kita baca terjemahan dulu, barulah kita ulas ayat ini. Firman Allah, falamma, maka apabila, raja'u, telah kembali pulang abang-abang Nabi Yusuf. Dan waktu ni mereka tak kenal lagi. Inilah Yusuf, adik yang mereka campak dalam perigi berpuluh tahun dahulu. Ila, mereka kembali kepada abihim, ayah mereka. Mereka kembali kepada ayah mereka. Waktu itu abang-abang Nabi Yusuf tinggal bersama dengan ayah mereka di Iraq ataupun Kanaan. Qalu, maka mereka telah berkata, ya wahai abana, ayah kami, muni'a, telah dihalang, minna, daripada kami, al-kail, sukatan penuh makanan. Zaman dulu orang bagi makanan mengikut sukatan. Sukatan adalah orang dulu dijual beli makanan dengan bekas, gantang, cupak. Maka istilah itu dipanggil sebagai sukatan, kail kalau dalam bahasa Arab. Zaman kita jual beli makanan dengan timbangan, kilo, gram, liter, maka itu dipanggil wazan. Kalau zaman Nabi pun, maka digunakan bekas. Sebab itu, kalaulah zakat fitrah, Nabi kata, kena bayar satu bekas gantang kurma, satu bekas gantang tepung. Pada waktu tu kena bayar sebagai zakat fitrah. Orang dulu jual beli mereka ikut bekas, kebanyakan mereka. Dipanggil sebagai kail, sukatan, gantang, cupak, yang mana zaman kita dah tak guna dah. Maka kami telah dihalang daripada mendapat sukatan penuh. Maksudnya tak dapat bantuan penuh. Maka kalau nak dapat bantuan penuh, kena bawa Binyamin. Fa'arsil, maka utuskanlah, ma'ana, bersama dengan kami, pada sesi akan datang, akhana, adik kami, Binyamin, naktal, supaya kami mendapat sukatan itu. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, kepada Binyamin, lahafizun, pasti akan menjaganya. Kami akan jaga. Maka ini adalah terjemahan ayat. Apa pengajaran dia? Kata para ulama tafsir, pengajaran yang pertama daripada ayat ini, kita boleh belajar tenangnya Nabi Yusuf bila berhadapan dengan abang-abang yang menzalimi dia. Tenang. Dia tak sebut dulu diri dia siapa. Sabar. Perkataan yang para ulama tafsir sebut dalam tafsir Al-Baghawi, sabar dan bijaksana dalam menghadapi orang-orang yang menganiaya kita. Maka Nabi Yusuf tak terangkan, aku ni Yusuf. Kali pertama dia tak terangkan, kali kedua tak terangkan. Kalaulah dalam Al-Quran kali ketiga, barulah dia terangkan. Sebab pada waktu itu dia ada perancangan-perancangan yang lain. Maka daripada kisah, daripada ayat ini, pengajaran yang pertama, bila abang-abang dia tak kenal pun Yusuf, perkataan dia adalah sabar dan bijaksana bila menghadapi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Sebab kalau kita tak sabar dan kita terburu-buru, maka kadang-kala kita melakukan kesilapan dalam membuat keputusan. Itu biasa. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, syaitan suka orang yang terburu-buru. Wal ajalatu minasyaitan. Syaitan suka orang yang terburu-buru. Kita kalaulah nak datang solat pun tak boleh terburu-buru. Tak boleh.
Tak boleh lari nak kejar rakaat. Dalam hadis Nabi dengar ada sahabat berlari, maka Nabi SAW tegur. Nabi kata, datanglah solat dalam keadaan tenang. Maka apa rakaat yang kamu dapat, sempurnakan. Apa yang tak dapat, maka gantikan selepas daripada salam imam. Maka terburu-buru adalah tak bagus. Maka sebab itu bila abang Nabi Yusuf tak kenal Nabi Yusuf, tak kenal adik mereka sendiri, dan Nabi Yusuf pun boleh tenang berhadapan dengan orang yang pernah aniaya dia, menjadi pengajaran kepada kita betapa pentingnya sabar dan bijaksana walaupun ketika berhadapan dengan orang yang pernah menzalimi dan menganiaya kita. Maka ini adalah pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua yang kita boleh belajar daripada abang-abang Nabi Yusuf pula, bagaimana manusia ini susah nak merasa cukup. Susah manusia. Dia dah dapat bantuan. Bukan tak dapat. Dan mereka boleh minta lagi. Bukan boleh minta, boleh datang beli lagi. Cuma bayangkan waktu tu kemarau, tak ada tempat jual makanan kecuali harga mahal. Tapi mereka boleh dapat dengan harga pasaran. Dapat, bukan tak dapat, cuma tak lengkap. Tapi mereka tak rasa cukup. Jadi daripada sini kata para ulama, kita boleh belajar perangai kita. Sebab kita pun sama manusia. Manusia ni tak pernah rasa cukup. Tak pernah manusia. Sebab itu dalam surah Al-Adiyat Allah berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ini kepada Tuhan dia memang susah nak syukur. Allah dah bagi macam-macam, kita susah nak syukur. Kadang-kala kita nampak orang yang ada bantuan, bukan bantuan pun, kadang-kala kan, contoh ada masjid, ada surau, disediakan jamuan berbuka, kadang-kala dah kira mewah lah tu. Ada air, ada lauk, ada sayur, ada macam-macam, pun kadang-kala orang tak bersyukur, tak syukur. Manusia ini daripada sini, abang-abang Nabi Yusuf dapat bantuan, bukan tak dapat. Tetapi pengajaran yang kita boleh dapat adalah manusia ni memang susah nak rasa cukup. Sebab itu kadang-kala anak-anak komplain, maka itu perangai manusia. Tugas kita adalah didik sifat itu dengan syukur. Yang boleh tutup rasa cukup tadi hanya syukur je. Syukur. Maka sebab itu syukur adalah sangat penting. Orang beriman ini dia kena hidup dengan dua sifat dalam hadis Nabi. Orang beriman ini kena duduk dengan dua sifat, syukur dan sabar. Bila ada nikmat, syukur. Bila tak ada nikmat, maka kena sabar. Maka kalaulah tak, manusia itu dia tak tenang hidup dia, tak bahagia hidup dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka kita nampak abang-abang ni tak syukur. Dia kata, silap ayah lah tak hantar adik Binyamin. Muni'aminnal kail, kami tak dapat bantuan penuh makanan. Next time ayah kena hantar bersama dengan kami Binyamin. Maka ini adalah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah pengajaran yang ketiga? Pengajaran yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, kita kalau perasan, abang-abang dia gunakan perkataan yang sama. Wa inna lahu lahafizun. Janji untuk jaga Binyamin. Kalau dalam Al-Quran tu dekat awal surah ayat ke-12, bila kisah Nabi Yusuf, perkataan yang sama. Wa inna lahu lahafizun. Kami pasti akan jaga Yusuf. Kat sini pun sama. Wa inna lahu lahafizun. Kami pasti akan jaga Binyamin. Perkataan yang sama. Maka daripada sini pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat. Apakah pengajaran yang ketiga? Maka manusia sebenarnya sering berjanji. Manusia sering berjanji. Cuma kita perlu cerdik. Sabda Nabi, jangan tertipu dengan janji bohong yang sama. Perlu cerdiklah.
Sebab itu dibawakan di sini dalam tafsir, Nabi SAW bersabda, orang beriman tak akan ditipu daripada lubang yang sama 2 kali. La yuldahul mu'min min juhrin wahidin marratain. Orang beriman tak sepatutnya kena tipu. Ini asyik kena scam je kan. Macam mana kan? Asyik kena scam. Datang pelaburan ni dia join, datang pelaburan kedua dia join, pelaburan ketiga dia join. Maka hasil usaha duit dia hanya untuk scammer je. Scammer pun seronok. Scammer siap ada grup lagi. Orang ni memang mudah kena scam, kau pada waktu tu minta dia. Maka orang beriman, apa kita belajar? Kenapa Al-Quran guna perkataan yang sama? Ayat 12, wa inna lahu lahafizun. Orang yang sama, abang-abang Nabi Yusuf, kami janji kami akan jaga Yusuf. Ayat yang ke-63, perkataan yang sama, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami akan jaga Binyamin. Sebenarnya dalam hidup, kalau kita lihat ayat ni, orang-orang manusia ni, dia pada waktu itu menggunakan modal janji yang sama. Modal janji yang sama. Cuma orang beriman ni maksudnya dia kena berhati-hati, dia kena cerdik. Dia tak sepatutnya kena tipu daripada lubang yang sama 2 kali. Tak sepatutnya. Sebab itu dalam hadis Nabi menggunakan perkataan, tidak patut disengat binatang berbisa orang beriman itu 2 kali. Maksudnya tak sepatutnya kena tipu 2 kali. Sebab kalaulah kita lihat ayat ni, Al-Quran sedang beritahu kepada kita, manusia ni perangai dia sama aja. Skema perangai dia sama aja. Skema perangai dia sama. Pada waktu tu dia akan janji kita cepat kaya. Pada waktu tu masa melabur tak lama, contoh. Maka sama aja. Maka pada waktu itu pengajaran dia adalah, Al-Quran sedang beritahu kepada kita, orang-orang yang berjanji ini, dan terutamanya janji bohong, maka perangai dia adalah sama aja, sama. Maka jangan mudah terpedaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka abang dia sekali lagi janji, ayah, kami nak bawa Binyamin, kami akan jaga Binyamin dengan sebaik-baiknya. Allahumma salli ala Muhammad. Kan kita pun dengan anak-anak kita pun kadang-kadang kena scam kan. Mak pinjam duit mak, kita tahu dia tak bayar kan. Kita pun tak cukup makan kan. Mak pinjam duit, ayah pinjam duit, nanti akhir bulan kita bayar, kakak bayar, abang bayar. Tapi kalaulah anak kan sayang, tak apalah bagi kan. Tapi kadang-kadang ada orang, Masya Allah, dia asyik kena tipu dengan bagi pinjam duit je. Waktu tu dia tak berhati-hati. Maka kena perlu untuk berhati-hati. Lagi-lagi kalaulah orang-orang tertentu, kita tahu kita bagi dia memang tak bayar. Maka kalaulah nak bagi juga, niat sedekah je lah kan. Niat sedekah, daripada kita hidup tak tenang dan sebagainya. Maka ayat ini mengajar kepada kita, perangai manusia sebenarnya sama. Perangai abang-abang Nabi Yusuf, janji yang sama, kami akan jaga. Tetapi kita perlu berhati-hati. Ayat yang ke-64, sebenarnya banyak lagi pengajaran, tapi kita ambil ayat yang ke-64 insya-Allah. Muka surat yang baru 243. Maka ini adalah kata-kata Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kita baca dulu ayat ini. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Silakan. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Firman Allah. Maka ini adalah ungkapan Nabi Yaqub pula, ungkapan si ayah. Maka anak dia tekan, kena hantar adik supaya bantuan dapat sepenuhnya ketika mana nak beli makanan. Qala, berkatalah Nabi Yaqub. Kita dalam kisah
dalam kisah Nabi Yusuf ni, kita bukan sekadar nak belajar realiti adik-beradik macam mana. Sebab itu yang kita belajar daripada Nabi Yusuf dengan abang-abang dia. Kita bukan sekadar belajar realiti nak jadi anak yang macam mana. Tapi kata para ulama, kita sedang belajar nak jadi ibu bapa macam mana. Nak jadi ibu bapa bagaimana daripada kisah Nabi Yaqub. Maka berkatalah Nabi Yaqub, maka Nabi Yaqub berkata, adakah patut amanu, aku percaya. Amanu, percaya. Sebab itu dipanggil iman. Iman bermaksud kita percaya, kita yakin. Iman. Amanu, aku percaya. Kum, kepada kamu. Ala, ke atas. Hi, Binyamin. Adakah patut aku percaya berkenaan Binyamin kepada kamu? Illa, sebagaimana, kecuali, illa kecuali, kama, sebagaimana, amintu, aku pernah percaya, kum, kepada kamu, ala, atas, tentang, akhihi, abangnya Nabi Yusuf, min qablu, sebelum daripada ini. Maka Nabi Yaqub kata, takkanlah aku nak percaya korang lagi macam mana korang dah buat dulu tentang Yusuf. Takkan. Maka daripada situ, pengajaran yang pertama adalah, kata para ulama, tidak ada pengajaran yang lebih besar daripada pengalaman. Tak ada. Tapi kadang-kadang manusia ni dia tak ambil pengajaran daripada pengalaman. Tak ambil. Dia tak ambil pengajaran. Dia dah tahu orang tu pinjam tak bayar, contoh. Dia dah tahu. Sekali, dua kali, tiga kali. Ada seorang kakak ni dekat Subang Jaya. Setiap bulan orang tu pinjam. Setiap bulan. Saya kata, akak bagus buka yayasan kak, kan? Akak memang kerja untuk orang yang pinjam tu. Tapi dia kata, kawan ustaz, setiap bulan orang tu pinjam. Saya kata, kawan apa macam tu, kan? Kawan apa macam tu? Pinjam. Dah bertahun-tahun. Orang tu setiap bulan pinjam dan dia bagi. Tapi pada waktu tu hati dia tak tenang. Dia pun mengaduk. Saya pun ajar kepada dia satu tips. Apa tips dia? Akak blok je dia. Senang, kan? Cara mudah. Tak payah fikir nak jawab apa. Kesian. Setiap bulan pinjam. Dah bertahun-tahun. Dia kata, daripada zaman sekolah menengah. Sekolah menengah. Saya tengok akak tu kecil besar dah. 60 tahun, 50. Lama dia orang tu pinjam, kan? Tahun-tahun. Ada orang begitu. Tapi sebenarnya ayat ni mengajarkan kepada kita, bila Nabi Yaqub kata, adakah patut ayah percaya korang tentang Binyamin sebagaimana korang dah buat kepada Yusuf? Kata para ulama, dalam hidup, pengajaran yang paling besar adalah pengalaman. Tapi kadang-kadang manusia tak ambil pengajaran daripada pengalaman dia. Tak ambil pengajaran. Itu yang kadang-kadang ada juga satu orang ni, saya jumpa, dia asyik kena scam je. Nak kata dia tak pandai terpelajar, tapi asyik kena scam. Mudah kena scam. Dah beratus ribu. Pada waktu tu habis duit kena scam, kan? Maksudnya dia tidak belajar daripada pengalaman. Maka daripada ayat ini, perkataan min qablu, sebelum daripada ini, menjadi kepada kita pengajaran dalam hidup. Pengalaman adalah pengajaran yang paling penting. Kena belajar daripada pengalaman. Berhati-hati. Maka sebab itu ayah dia bukan tak percaya anak dia, tapi ayah dia tanya, adakah patut ayah percaya korang sebagaimana korang telah buat dulu dengan abang dia Yusuf? Min qablu, sebelum daripada ini. Min qablu tu menjadi pengajaran. Sebenarnya pengalaman tu berharga. Ambil daripada pengalaman. Sebab itu pengalaman lagi mahal daripada pengajian. Kan ada orang dia ambil degree, ambil master. Bagus, sangat bagus. Tapi kadang-kadang pengalaman lagi berharga. Ada banyak kerja orang yang ada pengalaman boleh buat. Orang yang ada pendidikan belum tentu boleh buat. Mahalnya pengalaman. Cuma kadang-kadang manusia tak ambil pengajaran daripada pengalaman dia. Pengajaran yang kedua daripada ayat ni, secara zahir, kalau kita lihat terjemahan, perkataan percaya. Amanu, percaya.
manusia sekali dah hilang kepercayaan pada seseorang, tidak mudah untuk mendapat balik kepercayaan tadi, walaupun anak sendiri. Itu adalah realiti. Maka sebab itu, jangan kita mengambil kesempatan terhadap kepercayaan manusia terhadap kita. Jangan ambil kesempatan. Pesan ke anak-anak, anak-anak, mak dan ayah percaya pada korang ni, jangan jadikan kepercayaan ini hilang. Bukan mak ayah tak percaya. Nabi Yaqub pun cakap begitu pada anak dia. Adakah patut ayah percaya kepada kamu sebagaimana kamu dah buat dulu tentang Yusuf? Kepercayaan mahal. Kepercayaan. Manusia sekali hilang kepercayaan, susah untuk kita mendapat kepercayaan kembali. Maka sebab itu, hargai, jaga kepercayaan manusia terhadap apa pun tanggungjawab amanah yang diberikan kepada kita. Pengajaran yang ketiga, ayat ni bagus. Kita kalaulah dia tak ada dalam hadis, cuma ini amalan para ulama. Kita kalaulah kita risau tentang sesuatu, baca ayat ni. Apa dia? Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Baca ayat tu. Apa maksud dia? Dan Allah lah sebaik-baik penjaga, dan dialah yang paling penyayang daripada sekalian orang-orang yang ada kasih sayang. Baca perkataan tu. Maka para ulama galakkan kita baca apabila kita risaukan keselamatan seseorang. Kita nak hantar anak kita belajar jauh, belajar jauh, kadang-kadang tak jauh, depan rumah je, tapi kita risaukan anak ni macam mana nanti. Maka baca ayat ni, Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Maka ayat ini apa maksud dia? Belajar serahkan penjagaan kepada Allah. Sebab itu pengajaran yang ketiga. Apakah pengajaran yang ketiga? Belajar jadikan Allah penjaga segala-galanya. Jadikan Allah sebagai penjaga. Maka keluarga kita, jadikan Allah sebagai penjaga. Harta kita, jadikan Allah sebagai penjaga. Kita kalaulah suruh manusia jaga, pun manusia khianat. Kan bila kita suruh manusia jaga harta, kadang-kadang manusia khianat. Maka sebab itu kata Nabi Yaqub, dan Allah lah sebaik-baik penjaga. Daripada perkataan ini sebenarnya kita dah tahu Nabi Yaqub izinkan anak dia untuk pergi. Izinkan. Sebab itu dia kata begitu. Dia kata begitu. Sebab waktu tu zaman kemarau. Kemarau dia bukan sekejap, 7 tahun. Kemarau 7 tahun. Dan setiap sedikit lebihan bekalan sangat membantu. Maka pada waktu tu dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang darurat, maka pada waktu tu diizinkan anak dia untuk bawa Binyamin. Maka walaupun dia tak percaya, bukanlah kata dia percaya kepada abang-abang Nabi Yusuf, dia tak percaya, tapi dia serahkan Binyamin dalam jagaan Allah. Kita pun kena belajar serahkan benda-benda yang kita sayang dalam jagaan Allah. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Setengah para ulama kata baca 3 kali. Baca 3 kali. Bila kita nak lepaskan sesuatu dalam jagaan Allah, kita baca 3 kali Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Sambil kita niat, moga Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga kita, harta kita dan sebagainya. Ini paling penting. Pengalaman saya lah, paling penting bila hantar isteri shopping raya. Hantar dia, ya Allah, aku serahkan lah, sebab kad kita dekat isteri kan, kad kan. Kalau lah isteri tu pakai duit dia, tak ada masalah kan. Ini kad kita kan. Maka kita baca 3 kali. Ketika mana dekat depan shopping komplek bazar Ramadan tu, Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Dahsyat kan. Pada waktu tu takutlah terlebih belanja kan. Terlebih belanja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi sekarang ni isteri-isteri semua dah ada duit sendiri dah kan, masya-Allah. Maka tak apa. Ini kalaulah pakai kad kita kan, minta Allah jaga, minta Allah jaga. Satu lagi ayat bila hantar isteri shopping adalah baca
Waja'alna min baini aydihim sadda. Moga-moga dia tak nampak kedai tu kan. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia tak nampak. Maka dia keluar je daripada shopping komplek bazar Ramadan. Kenapa tak beli apa-apa? Tak nampak apa-apa kan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ini adalah serahkan jagaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab isteri saya pun biasa ikut kuliah, selalu saya baca ayat ni tak berkesanan. Dia ada ayat lain pula kan. Maka Allahumma salli tak berkesan. Maka ini adalah ayat 64. Tapi daripada sini kita belajar daripada Nabi Yaqub realiti kehidupan. Bagaimana Nabi Yaqub tak percaya pada anak dia, tapi dia tetap perlu hantar anak dia. Maka diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala penjagaan tersebut. Kita pun dalam hidup kadang-kala begitu. Kita pada waktu tu belah bahagi hati, tak percaya. Tapi pada waktu tu anak contohnya nak pergi juga luar negara seorang-seorang contoh. Pada waktu tu nak juga ikut kawan ni walaupun dah tegur. Nak juga kerja kat tempat ni walaupun kita tahu suasana dia tak baik. Kadang-kadang dalam hidup begitu. Maka serahkanlah jagaan kepada Allah. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Belajar serah kepada Allah. Ayat yang ke-65. Ayat ni panjang sedikit. Kita baca mana sempat insya-Allah. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيد يسير. Maka kita kena faham ini adalah situasi yang sukar untuk kebanyakan orang zaman tu. Kemarau. Kita kalaulah Allah uji dengan kita kemarau, kita pun tak cukup bekalan. Bayangkan kemarau ini 7 tahun kemarau. 7 tahun. Dan Nabi Yusuf sahaja yang ada bekalan yang dia boleh jual pada harga pasaran. Dan bekalan itu mencukupi selama 7 tahun. Tapi sebenarnya daripada kisah tu kisah Nabi Yusuf juga Allah ajarkan kepada kita, sebenarnya bekalan makanan cukup dia untuk semua makhluk. Cukup untuk semua makhluk. Walaupun untuk tempoh selama 7 tahun kemarau, bekalan makanan cukup. Tapi kita nampak ada sebahagian orang yang busuk hati, yang kerana tamakkan keuntungan dalam untuk dia menjaga harga, maka berapa banyak bekalan dibuang. Itu banyak kalau kita tengokkan dalam industri, mana-mana industri tanpa kita sebut nama. Bila ada lambakan barang, dan pada waktu tu bila barang banyak, dia supply and demand. Benda apa yang mana lebihan bekalan harga jatuh. Maka bila nak jaga harga supaya tak jatuh, ada sebahagian orang pada waktu itu disanggup buang makanan daripada dibagi. Sanggup buang pada waktu tu makanan supaya harga tak jatuh dan supaya dia mendapat keuntungan yang dia damba dan harapkan. Tapi daripada kisah Nabi Yusuf ni kita belajar sebenarnya rezeki Allah kat dunia ni cukup untuk semua orang. Miskin, kaya, lapisan mana, cukup. Kalaulah diagih-agihkan pada caranya, mengikut
kesesuaian dia. Cukup rezeki Allah untuk semua. Tapi kalaulah kita tengok tidak, pembaziran. Kadangkala ada sebahagian peniaga bagus, Masya Allah, sebahagian peniaga. Kadangkala bila dia nak tutup kedai, pada waktu tu dah tak ni, dia bagi je apa yang tak habis, bukan tak habis, apa tak terjual, dia bagi. Ada sebahagian tidak, dia lebih sanggup buang daripada bagi, lebih sanggup buang. Maka ini adalah menunjukkan kepada kita makanan rezeki Allah cukup untuk semua makhluk, walaupun 7 tahun kemarau, sebagaimana pada zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka ayat ini jom kita lihat terjemahan. Maka firman Allah menceritakan berkenaan tentang abang-abang Nabi Yusuf. Walamma, dan apabila fatahu, mereka membuka mata'ahum, barang-barang mereka. Mereka pun buka beg. Ada kat mana adanya bekalan-bekalan yang mereka dapat daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wajadu, mereka telah mendapati bida'atahum, barang yang dijadikan sebagai bayaran. Sebab waktu tu mereka bayar dengan barangan, barter. Mereka barter, mereka bayar dengan barangan. Barang yang mereka jadikan sebagai barangan, barangan mereka itu ruddat, dikembalikan, ilaihim, kepada mereka. Maksudnya barang yang sama. Mereka kenal, ini yang kita bayar kepada orang Mesir, mereka pulangkan balik. Ruddat, dipulangkan kembali. Qalu, maka berkatalah abang-abang Nabi Yusuf untuk marah ayah mereka, kenapa tak nak hantar Binyamin. Ya abana, wahai ayah kami, mana beri, apa lagi yang kita nak? Apa lagi? Ayah nak apa lagi? Dapat beli makanan, dipulangkan balik bayaran. Orang tu minta kita bawa adik je supaya dia boleh bagi bantuan lebih. Itu je dia minta. Sebab Nabi Yusuf kata, sebab bila dia tengok nak minta bekalan untuk 11 orang, 12 orang termasuk ayah. Tapi kenapa hanya ada 10 orang je datang? Contoh, ayah dah tua. Okey, ayah dah tua, tak apa. Ni seorang lagi siapa? Adik. Kenapa adik tak datang? Itu contoh dia. Maka Nabi Yusuf sengaja menggunakan, kalau nak bantuan untuk 12 orang, contoh, maka adik kena datang. Ayah tak datang tak apa, sebab dah tua. Sebab kami tak nak bagi lebih daripada orang yang selayaknya dapat. Maka pada waktu tu mereka marah ayah mereka. Mana beri? Apa lagi kita nak, wahai ayah? Maka tuan-tuan, Nabi pun kena marah dengan anak kan. Sabar je lah kan. Sabar. Anak-anak tu kecil marah kita, kita marah balik. Tapi anak-anak dah besar marah, kita hadap je lah kan pada waktu itu. Itu bahagian kita. Mana beri, mana beri. Tapi kadang-kadang ada ibu bapa yang didikan dia bagus, Masya Allah. Maka anak-anak yang soleh dan salihah, mana beri. Maka anak dia berkata, ayah nak apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadhihi, ini adalah bida'atuna, barang-barang yang kita gunakan sebagai bayaran. Ruddat ilaina, telah dikembalikan kepada kami. Maka mereka kata, hantar Binyamin dengan kami. Wa namiru, bila Binyamin ikut dengan kita, kita akan dapat membawa bekalan ahlana, untuk keluarga. Wa nahfazu, dan kami akan menjaga akhana, adik kami. Wa nazdadu, dan kami boleh menambah kaila ba'ir, kadar makanan sukatan seekor unta. Kaila ba'ir, maksudnya daripada sini apa kita belajar? Nabi Yusuf, dia bagi satu orang satu unta. Maksudnya apa yang satu unta boleh bawa? Contoh, satu unta boleh bawa 50 kilo. Maka dia kata, baik, satu orang dia hanya layak dapat bekalan makanan berat seekor unta boleh bawa. Kaila ba'ir. Jadi banyak apa yang seekor unta boleh bawa, bukan sikit. Dan itu mereka takkan dapat kalaulah mereka tak bawa Binyamin. Itu yang mereka kata, wa nazdadu kaila ba'ir, dan kita boleh tambah bekalan makanan muatan seekor lagi unta kalau bawa Binyamin. Banyak.
Untuk kita mudah faham, sebiji van. Kalau keldai mungkin kereta kecil. Kalaulah kuda, kereta besar sikit. Ini adalah muatan van. Satu van punya bekalan makanan kita boleh tambah kalaulah kita bawa Binyamin. Sebab itu abang dia berkata, zalika kailun yasir. Itu adalah bekalan makanan yang mudah. Hanya bawa Binyamin dia ayah. Takkanlah ayah tak faham-faham lagi. Orang tu hanya minta bawa Binyamin. Dan ini adalah ujian yang suka buat Nabi Yaqub si ayah. Dia tahu anak dia takkan selamat. Sebab abang-abang dia tak jaga Yusuf, maka mungkin akan berlaku yang sama kepada Binyamin. Tapi dalam masa yang sama, dia terdesak sebab perlukan bekalan untuk keluarga dia. Dia juga ditekan oleh anak-anak dia. Maka last sekali diizinkan anak dia untuk membawa Binyamin. Tapi apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat 65 ni? Pengajaran yang pertama, kita belajar betapa cerdiknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni, dia bukan sekadar perjumpaan kali pertama dia dah bagi Isra makanan berat seekor unta. Itu kita dah baca pada ayat yang ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada ayat yang ke-59. Pada ayat 59 yang dia kata, aku adalah sebaik-baik orang yang menyambut tetamu. Ufil kail, aku akan penuhkan sukatan. Baik, Binyamin tak datang pun tak apa, adik kamu tak datang pun tak apa, tapi aku bagi lebih. Untuk kali ni je. Kalaulah next time tak bawa Binyamin, jangan datang jumpa aku. Maka kali pertama dia dah bagi lebihan bekalan, seekor unta. Kali kedua, yang kedua, dia pulangkan balik bayaran. Dia tak ambil bayaran, dia pulangkan balik. Maka di sini kata para ulama, Nabi di sini menunjukkan kecerdikan Nabi Yusuf. Cerdik. Apa cerdik dia? Dia menjadikan orang tu lembut untuk datang lagi. Disamalah macam contohkan ada sebahagian peniaga, dia kadang-kala dia sanggup rugi ataupun tak balik modal bila berniaga pada waktu itu pada sebahagian barang. Contoh, dia tak ambil. Ada sebahagian peniaga, contoh dia ada jual kedai, dia ada kedai, ada barang yang dia tak ambil untung, langsung tak ambil, dengan harapan nanti orang ni akan jadi customer tetap dia. Maka dia tak ambil. Ada sebahagian peniaga, contoh kedai runcit, dia tak ambil untung langsung pada contohnya barang basah, dia tak ambil. Ayam dia tak ambil untung, jadi ayam dia murah. Tapi dia tahu orang akan beli barang-barang yang lain dan orang akan tetap datang kedai dia. Maka itu adalah peniaga yang bijaksana, contoh. Maka itu yang Nabi Yusuf buat. Dia nak abang-abang dia datang lagi, dia nak hati ayah dia lembut, maka dia tak ambil bayaran kali pertama supaya datang balik. Ada sebahagian orang tak cerdik, maka pada waktu tu kali pertama berniaga nak untung besar, last sekali rugi, tak ada sesiapa beli. Maka sebab itu kata para ulama, daripada sini kita belajar kebijaksanaan Nabi Yusuf. Dia pulangkan balik pada waktu itu barang-barang yang mereka bawa untuk bayar, tak ambil. Apa tujuan dia? Tujuan dia kita dah baca pada ayat yang ke-62, la'allahum yarji'un, moga-moga abang dia datang balik. Kena jumpalah sini, sebab dia tak ambil duit pun. Kalaulah next time datang, mungkin pada waktu tu dia ambil duit sikit. Lebih baik kita pergi kepada orang yang seperti ini. Ini menunjukkan kepada kita kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pengajaran yang kedua daripada ayat ini yang kita boleh belajar adalah manusia ini hati dia mudah dibeli dengan kebaikan. Itu je. Hati manusia ni mudah dibeli dengan kebaikan. Lagi-lagi kalaulah kebaikan itu berbentuk duit, kewangan, hati manusia ni mudah kena beli. Dan ini yang berlaku kepada abang-abang Nabi Yusuf. Maka sebab itu hati manusia mudah dibeli dengan kebaikan. Cuma kadang-kala ada je manusia tak hargai kebaikan. Orang dah buat baik dia balas jahat, ada. Tetapi kebiasaannya hati manusia mudah dibeli
dengan kebaikan dalam bentuk kewangan dan sebagainya. Ini adalah beberapa yang sempat kita kongsikan, insya-Allah. Sebenarnya kata para ulama, kisah Nabi Yusuf yang ada dalam Al-Quran ni sangat terkait rapat dalam kehidupan seharian kita. Maka sebab itu, kalaulah kita kaji lagi dan kaji, terlalu banyak pengajaran yang ada. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan kepada para Nabi yang terdahulu, yang menunjukkan contoh untuk kita menjalani kehidupan. Lagi-lagi para Nabi yang kisah mereka ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pengajaran, insya-Allah. Apa yang baik semestinya adalah daripada Allah, yang tidak daripada lemah dan kekurangan daripada diri saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Sengkang matalah sedikit pada malam-malam Ramadan. Kalaulah tak mampu berjaga sepanjang malam macam kebiasaan Nabi, lambatkan sedikit tidur. Ataupun kalau tak biasa tidur lambat, bangun sedikit awal daripada biasa dan hidupkan malam dengan amalan-amalan yang baik, bermanfaat dan berguna. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, yang mana lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun lebih. Masya Allah, ganjaran yang besar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha